saya tak ada authority dalam memilih voice actor. Jadi kat TikTok semua, Toilet tengok dia ni, Toilet sila pilih dia ni, Toilet sila ambil dia ni, Toilet. Saya langsung tak ada authority dalam bidang ni, dalam bab ni. Jadi dengarlah jawapan tuan sama. Okay, jawapan yang sebenarnya, I think dalam pencarian watak ni, sebablah daripada pengalaman kita orang buat pencarian voice talent, kalau kita buka audition yang open, kos dari segi duit dan masa tu terlalu tinggi dan terlalu banyak, terlalu ramai yang kita perlu filter lah. Kita orang tak perlu nak kena host voice acting, voice audition session pun sebenarnya. You guys, siapa yang berminat tu boleh Proaktif. boleh hantarkan ke studio kita orang dekat The Wow Factor at wow.my. Buatlah ikut kreativiti korang. Korang nak buat video tu just recording korang dengan lighting yang tak best ke, atau korang nak ambil gambar nirnama, lepas tu gambar cendana korang nak buat watak di tengah berlakon ke apa, gunakan kreativiti masing-masing lah. Tapi pastikan tunjuk suara, pemilihan suara yang kita dah buat setakat ni untuk Ejen Ali. Kita ada campur, ada yang kita cari talent yang profesional, yang dah biasa banyak pengalaman buat. Ada yang kita pakai orang sendiri sebab nak jimat sikit kan. Tapi ada juga yang kita explore talent-talent baru yang nampak lah bakat dia. Tapi apa yang saya perlu tekankan dalam membuat suara atau cuba audition suara ni, selain daripada the ability untuk buat suara yang best, penting untuk boleh menyampaikan lakonan yang best melalui suara tu. Macam lagi-lagi macam Nirnama ni, dia banyak juga scene-scene yang emotional sebenarnya kan. Kenalah boleh dengar kalau tengah garang macam mana, kalau tengah tenangnya macam mana, kalau tengah sedihnya macam mana kan. Dia scene, kalau korang tengok, kalau korang baca lah Nirnama tu, opening scene dia pun dia dah ada karakter tu tengah menangis kan. So macam mana korang nak sampaikan menangis tu bunyi fake gila kan, dia nanti kita play jadi cringe. So nak kena sampaikan benda tu dengan best lah. Nirnama ni sebab dia keluar, dia bahas-bahas agama dia, korang kenalah cara mengaji kalau nak buat suara.